والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا ومن واضي. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تمم لنا بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik. Tajuk kita malam ni nama dia Darul Bawar. Makna dia tanah kebinasaan total ataupun negara kemusnahan. Darul Bawar. Tajuk ni tak banyak orang sebut. Tapi Quran sebut. Jadi kita nak kenal dalam surah Ibrahim ayat 28 sampai 30 Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut satu rahsia besar tentang sejarah dan masa depan manusia. Jadi di mana wujud satu kumpulan elit dia panggil. Ni jadi kita fokus kepada kumpulan elit, iaitu mereka yang ada kuasa. Tak kisah pemimpin ke, ahli ekonomi ke, tentera ke, tak kira. Janji dia ni elit dan ada kuasa dalam masyarakat. Kerja dia Allah panggil sebagai allazina baddalu ni'matallahi kufran. Orang yang menukar nikmat Allah menjadi kufur. Kerana kalimah nikmatullah tu makna dia ialah suatu keselesaan yang Allah beri kepada manusia dan manusia hidup dengannya untuk dekat dengan Allah. Jadi punca Darul Bawar ini ialah nikmat, keselesaan atau kemewahan. Bukan sekadar rezeki, tapi negara tu makmur, maju dan moden. Itu kalau kita sebut ini. Sampai mereka ni Tuhan tak kata rizku, Tuhan tak kata mal, tapi Tuhan sebut nikmat Allah, keselesaan Allah, hidup ranggi-ranggi. Itu dia. Tapi mereka ini melakukan satu konspirasi. Ni dalil konspirasi itu ada. Iaitu menukar keselesaan Allah tadi menjadi kufur. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala sebut, iaitu menukar nikmat Allah menjadi kufur, dan akhirnya wa ahallu qaumahum, mereka mengheret kaum mereka, rakyat mereka, menempatkan mereka Darul Bawar, di sebuah negara kehancuran. Macam mana? Jadi artinya nikmat yang ada itu, mereka hidup dengan nikmat. Jadi kalau kita tengok zahir, tak nampak hancur lah sebab nikmat selesa. Tetapi negara itu rosak sebenarnya kerana di sebalik nikmat itu dia lambang kepada kufur, bukan lambang kepada beriman dengan Allah. Itu dia. Ini dia panggil wa ahallu qaumahum Darul Bawar. Lepas tu dia berhenti di situ. Ayat 28 ni. Dia berhenti wakaf akbar.
Lepas tu dia sambung jahannama, iaitu neraka Jahannam. Jadi artinya ini perlu kita belajar wakaf ibtidak. Kenapa kita kena belajar wakaf ibtidak? Kerana apabila Allah Ta'ala tu wakaf bacaannya, dia berhenti pada satu-satu tempat, bermakna ayat tu sempurna. Jahannama yaslaunaha, neraka Jahannam yang akan mereka masuk nanti tu, ayat 29. Tadi ayat 28. Jadi Jahannama itu dia panggil interpretasi atau badal kepada Darul Bawar. Darul Bawar tu apa? Neraka Jahannam. Jadi wakaf yang ada di antara Darul Bawar dengan Jahannam itu menunjukkan ada tempoh pemisah. Iaitu maksudnya Darul Bawar itu ada di dunia. Kenapa perlu ada di dunia? Sebab dia memerlukan kepada satu proses, iaitu manusia hidup dalam keadaan menukar nikmat menjadi kufur. Maka yang boleh kita tukar nikmat menjadi kufur ini ialah di dunia, bukan di akhirat. Sebab di akhirat tidak ada kufur, tidak ada iman dah. Di akhirat hanya menyukat iman dan kufur yang ada di dunia. Itu dia panggil wa ahallu qaumahum darul bawar. Jadi Allah Ta'ala dia sebut, dia kata kaum ini, orang ini, Allah sebut allazina. Bila sebut allazina, bermaksud dia orang yang dia satu makhluk yang tersembunyi. Bila sebut allazina, satu makhluk yang tersembunyi, yang wujud tapi orang tak nampak diri dia yang sebenar. Tu. Kalau dia ini bangsa tertentu, spesies tertentu, nama tertentu, Allah sebut nama. Allah sebut nama, musyrikin ke, munafikin ke, kafirin ke. Ni tak, Allah tak sebut dia munafik ke, musyrikin ke, munafikin ke, Yahudi ke, Nasara ke, dia tak sebut. Tapi dia kata orang yang nak kenal dia, kena tengok perbuatan dia. Badalu. Mereka yang mengubah. Mengubah inilah yang kita panggil konspirasi. Jadi kita cerita tajuk ni sebab kita nak bagi tahu konspirasi itu bukan teori. Dia adalah realiti dan Allah sebut dalam Quran. Dan Allah Ta'ala suruh kita tengok dan kita kaji, kita fikir. Sebab itu dia kata alam tara, apakah kamu tak tengok? Jadi memerlukan kepada satu kajian. Dan insya-Allah tajuk ni kita akan kaji detail. Dia akan melibatkan boleh jadi dalam 10 atau 15 bab yang ada kaitan dengan Darul Bawar. Sebab nanti umat akan kenal. Kerana manusia hari ini tak tahu negara dia yang dia duduk itu berstatus apa. Tak tahu. Yang kita tahu Malaysia, Thailand, Indonesia, begitulah yang kita tahu. Kita tak tahu. Jadi Darul Bawar maksud dia negara atau tanah kebinasaan total. Iaitu memang negeri itu negeri yang rosak habis. Rosak dari sudut apa? Akidah, moral dan sistem kehidupan. Jadi akidah, moral, sistem semua rosak. Jadi rosak tak rosak, di akhirat esok confirm Tuhan kata mereka ini adalah Jahannam, neraka. Negara seperti ini adalah Jahannam. Dia adalah neraka. Maknanya neraka ini tak payah tunggu lepas mati, tak payah tunggu alam akhirat. Di dunia pun sudah jadi neraka atau syurga. Dan yaslaunaha, mereka akan masuk ke dalamnya, dan ia adalah wabi'sal qarar, seburuk-buruk tempat dia. Itu yang kita nak kaji. Dan dia ada tanda. Apa tanda negeri ini? Di mana tanda negeri ini ialah waja'alu, mereka mencipta, mereka cipta, mengubah apa yang ada lillah, untuk Allah, andadan. Dia ambil apa yang ada, dia tukar benda tu
menjadi sekutu atau saingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi ada tadi badalu nikmat Allah. Dia tukar nikmat Allah. Yang kedua waja'alu lillahi andada. Dia buat negara tu jadi sekutu. Dia buat benda tu. Jadi hari ni kita nampak sekutu Allah ni cukup dengan perlembagaan, ekonomi, kesihatan, makanan, semua tu jadi sekutu Allah. Itu dia. Boleh nampak tu. Lepas tu kerja dia apa sebab apa? Apa tujuan dia? Liyudillu an sabilihi, supaya manusia dia boleh menyesatkan apa saja. Dia boleh menyesatkan apa saja daripada jalan Allah. Sebab tu dia tak sebut di sini liyudillu siapa-siapa. Dia kata liyudillu untuk menyesatkan daripada jalan Allah. Jadi maknanya yang akan disesatkan di negeri ini bukan setakat orang. Makanan akan disesatkan. Buah akan disesatkan. Apa nama lagi? Udara akan disesatkan. Air, api, cuaca akan disesatkan. Dan kita tadi ada meneroka pula isu agenda mereka climate change yang mula mereka bercakap sehingga tahun 2040. Dah ada dah beberapa artikel tentang climate change dan bagaimana kajian menunjukkan dunia hari ini menjadi semakin gelap. Bumi hari ini pencahayaan matahari menjadi semakin kurang dan dia sebenarnya bumi jadi makin gelap kerana ada hadangan cahaya matahari sampai. Dan dia kata itu boleh mempercepatkan proses kematian sebanyak beberapa sekalian manusia. Dia mula bercakap. Itu. Semua ni kena kaji. Kena kaji. Jadi kita bukan nak kata kita pandai, tapi kalau kita tak kaji eskatologi, kita tak akan tahu apa yang berlaku sebenarnya. Jadi kita tak kaji yang jauh-jauh, kita kaji yang berlaku. Yang berlaku di depan kita. So kita pergi kepada Darul Bawar dulu. Jadi okey, supaya manusia dia tipu semua, termasuk segala duit dia tipu. Duit jadi riba. Udara, cuaca jadi senjata. Makanan jadi racun. Dia tipu. Ternakan apa semua? GMO. Jadi apa ni? Ayam semua sekali. Kita panggil apa? Ayam apa? Betul-betul, bukan betul ni. Ada istilah dia. Tak ingat. The fake. Ayam palsu. Itu. Jadi semua dia cipta melalui dedaknya, sumber airnya. Ubat. Yang kita duk kata ubat, sebenarnya racun. Ditipu. Tuhan sebut lama dah. Liyudillu an sabilih. Yang penting, apa saja, jangan ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada hubungan. Hatta makanan sekalipun. Biar orang tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ciri dia, kelebihan zaman ni, hidup dia enjoy. Enjoy. Hidup dia enjoy. Happy go lucky orang kata. Seronok lah. Tak seronok apa sekarang ni? Semua benda boleh akses. Hidup enjoy. Sebab tu Tuhan kata tamakul, katakan kepada mereka. Jadi tugas kita ada dua. Satu kena kaji, yang kedua kena kata. Kul, katakan kepada generasi tamatta'u, okay, let's enjoy. Enjoy lah. Fa inna masirakum ilan nar, kerana kesudahan kamu adalah neraka. Kesudahan kamu adalah neraka. Orang sekarang ni akan kata apa kat kita? Itulah nak menerakakan orang je kerja dia. Ayat sekarang. Dialah terpaling suci. Dialah terpaling syurga. Ambil kau. Ambil kau. Ini bukan aku kata ni. Quran kata. Kul tamatta'u. Okey, enjoy hidup kamu. Fa inna masirakum ilan nar. Kesudahan kamu adalah menuju neraka. Jadi sahabat-sahabat yang ada, kajian kita ini kajian kita panggil
Darul Bawar. Jadi Darul Bawar ni di mana-mana pun kalau ada ciri-ciri ni, ini Darul Bawar. Okey? Baik. Jadi dalam kajian kita ini, kajian ni besar ni. Siri kuliah kita ni, ialah kalau main asyik main globalisasi selalu orang boring juga. Kita tukar-tukar lah tajuk. Sebab tajuk kita banyak. Ya? Pelik apa? Ilmu Tuhan banyak. Jadi kita dalam kajian ini ada beberapa benda yang kita akan singkapkan, iaitu kita akan menyingkap maksud sebenar Darul Bawar dari sudut tafsir klasik ahli-ahli ulama dan juga tafsir contemporary. Dan kita yang kedua, kita nak kenal golongan ni. Kita nak kenal golongan yang menukar nikmat Allah kepada kufur ni. Kita nak kenal pasti siapa golongan. Cuma metodologi dia, kita tak sebut nama. Kita tak sebut puak. Kita akan sebut cirinya sahaja. Sebab hari ni kalau sebut nama, sebut puak, sebut ciri, siap. Sampailah ke Dang Wangi. Kena terus. Kena, tak boleh kritik. Tak boleh kritik, tak boleh sebut. Jangan sebut. Kita sebut ilmu je. Okey? Jadi kita akan sebut, dan kita nak kenal golongan ni, siapa mereka di zaman Rasulullah dan apa dia pola kemunculan semula mereka di zaman kita. Jadi di zaman global ni, siapa mereka? Ciri di zaman Rasulullah apa? Kemah kajian kita insya-Allah. Kemudian yang ketiga, kita akan meneliti modifikasi. Modifikasi yang mereka buat. Sebab isu dia badalu ja'alu tamatta'u. Tu. Mereka ni ada tiga benda. Badalu, ja'alu dan tamatta'u. Tu tiga benda. Ada. Jadi kita nak kenal ketiga-tiga tu. Kemudian nak kenal proses tu yang dilakukan oleh elit global ini terhadap fitrah Allah dalam bidang, kita nak tengok macam mana mereka ubah dalam bidang ekonomi, bidang sains, moral, politik dan budaya. Maksudnya besar. Kerja kita ni besar. Dengar baik-baik. Sebab tu jangan ketawa-ketawa. Benda ni besar. Awak main suka-suka je. Ingat, kita ni ada masa sangat dah. Awak besar umur 40 tahun jumpa Dajjal. Tu. Baik. Kemudian yang keempat, kita akan menganalisis hubungan antara konspirasi global moden ni dan dengan cita-cita iblis. Bagaimana iblis tu main peranan? Sebab dalam ayat tu dia sebutkan wa ahallu qaumahum, mereka ahallu menempatkan kaum mereka daral bawar, di negeri kehancuran. Jadi sebenarnya Darul Bawar tu, qaumahum tu menunjukkan mereka pemimpin. Bila Quran kata wa ahallu qaumahum, mereka menempatkan kaum mereka itu, bermaksud mereka ketua. Kaum dia ikut. Inilah ciri-ciri golongan allazina baddalu nikmat Allah. Ini. Jadi kita nak panggil apa golongan ni? Tuhan pun tak beri nama. Cuma yang jelas mereka adalah golongan konspirator. Kalau dalam istilah hari ni, golongan ini kita panggil konspirator. Jadi kepada yang duk tolak teori, yang duk tolak konspirasi, duk kata teori, bertaubat kamu. Mengucap kamu. Sebenarnya kamu termakan dengan da'ayah puak-puak ni. Kita cerita benar-benar ni, ayat Quran ada ni. Badalu ni, wa ja'alu, wa tamatta'u. Ada tiga benda di sini. Kemudian kita juga akan menganalisis hubungan antara konspirasi global dengan cita-cita iblis. Bagaimana iblis nak ni. Dan kita juga akan menyusun peta indikator kontemporari untuk mengenal pasti Dar al-Bawar dalam bentuk geografi. Kita akan tengok dari sudut geografi, dari sudut indikator semasa. Indikator ni maksudnya tanda-tanda zaman sekarang. Kalau berdasarkan indikator peta tu, negara ni ada di mana. Kita macam mana? Untuk mengenal pasti Dar al-Bawar ini dalam bentuk geografi, ideologi, struktur ekonomi dunia semasa.
kita akan cek benda-benda ni. Jadi sahabat-sahabat semua kena mengaji sungguh-sungguh lah. Itu dia punya tu. Baik. Jadi ayat ni mahal. Okey? Okey, baik. Jadi berdasarkan kepada itu, kita masuk dulu. Ni ringkas lah kalau kita nak cerita semua tentang benda-benda tu tadi. Kita dah cerita dalam ayat tu. Satu-satu dah kita cerita tadi. Betul tak? Jadi secara ringkas, kita nak bagi tahu apa sekali lagi? Kita wajib fikir. Tu yang pertama, tara. Yang kedua, kita wajib respon dan beri reaksi kepada kaum ni sebab ada perkataan kul. Okey. Yang kedua, ciri orang ini mereka aktif. Mereka ini orang yang ke depan dalam masyarakat. Mereka dominan. Mereka boleh menguasai masyarakat, tetapi mereka tak tunjuk diri mereka siapa yang sebenar. Tu, mereka tak tunjuk. Okey? Kerja mereka membina keselesaan. Nikmat dengan enjoy benda sama. Nikmat dengan enjoy itu benda sama. Kemudian kerja mereka tukar nikmat, jadikan nikmat untuk mengkufurkan manusia dan membawa manusia ke neraka. Kemudian kerja yang kedua, mencipta saingan kepada Allah. Bukan bawa manusia kepada tauhid, tapi cipta syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-ciri mereka yang ada dalam ayat ini. Okey. Jadi sebenarnya tajuk ni besar. Kalau kita nak bincang sampai 20 bab pun boleh. Besar tajuk ni. Okey, tapi kita nak bincang dulu malam ni asal usul Darul Bawar ini. Okey. Allazina baddalu ni'matallahi kufran. Jadi golongan ini yang dikatakan orang yang melakukan konspirasi atau menukar ni, ialah konspirasi ni kerja dia nak ubah benda-benda jadi jahatnya. Tidak itu konspirasi. Berusaha nak tukar benda betul jadi jahat. Okey. Jadi rupanya bila kita kaji dari sudut ilmu bahasa wahyu, perkataan allazina baddalu, bila Tuhan guna allazina, dia merujuk kepada ciri orang tu, maka dia bermaksud ia adalah pola sejarah yang berulang. Jadi kalimah allazina tu bermaksud benda ni benda berulang sepanjang zaman. Baddalu tu pula dalam bentuk fi'lun madhi menunjukkan bahawa benda tu berlaku sungguh, telah terbukti ada. Jadi siapa mereka ni? Mereka ni ialah segmen elit yang menggantikan fitrah dengan kufur. Jadi nikmat Allah itu ialah fitrah, iaitu fitrah yang kita duk bincang dah selama ni, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Jadi mana manusia ni, fitrah Allah ni apa dia fitrah ni? Fitrah ni kita dah sebut banyak ratus kali dah fitrah ni, iaitu satu pembentukan kecenderungan dalam diri manusia untuk secara auto suka kepada tauhid. Suka kepada tauhid, iaitu benda baik. Sebenarnya manusia ni, dia punya pembentukan dia, Tuhan dah letak dah. Dia punya naluri dia akan cenderung dari sudut pembentukan kepada tauhid, iaitu menjadikan semuanya untuk Allah. Dan Allah pun sendiri sebut, fitrat Allah itu ialah satu bentuk pembentukan Allah. Fitrat Allah tu pembentukan Allah. Allati fataran nas 'alaiha, yang Allah telah bentuk manusia di atasnya. Dan bila Tuhan buat gitu, sepatutnya Tuhan dah sebut dah, la tabdila li khalqillah. Jangan ada modifikasi kepada penciptaan Allah, kerana fitrah tu makhluk. Jadi penciptaan Allah tu Tuhan kata tak boleh ubah, jangan ubah. Sebab apa? Fitrah Allah itu la zalika dinul qayyim. Dialah agama yang lurus, cara hidup yang betul. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tak tahu benda tu. Maksud manusia hidup tak ada, tak tahu tauhid ke tauhid. Sampai hari ni kalau kita tanya orang, how to apply tauhid? Bagaimana nak apply tauhid dalam kehidupan kita?
Contohlah bab makan. Macam mana? Di mana tauhid dalam bab makan? Tak tahu. Minum, belajar, di mana tauhid? Jadi di antara contoh tauhid dalam bab makan ialah makan Nabi ajar bukan untuk kenyang, tetapi untuk menghilangkan lapar dan untuk dapat tenaga supaya kita boleh terus berbakti kepada Allah. Maka makan pula halalan wa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan pula mesti halal lagi baik. Tu tauhid tu. Hari ni Amerika dengar-dengar cerita tak sempat nak baca lagi. Katanya tak tahulah macam mana. Logo JAKIM akan diberi kebenaran kepada pihak di Amerika untuk menggunakannya pula. Wallahu alam. Kalau beri pun kena pantau sungguh lah maknanya. Kalau beri. Tapi kalau kita buat macam tu, kita lepas gitu, dia punya risiko tu besar sikit lah. Pengurusan pun besar, penipuan pun mungkin besar dan sebagainya. Sebab dia nak masukkan barang-barang. Tu. Ini dia kita panggil badalu nikmat Allah ini. Besar tajuk ni. Ya, baik. Jadi mereka ini menukar fitrah Allah menjadi kufur. Melalui apa mereka buat? Kuasa, politik, harta, dia akan guna harta, ekonomi. Yang ketiga, propaganda, media. Dan yang keempat, teknologi digital zaman kita. Habis dia guna ni. Kuasa, harta, propaganda, teknologi. Lalu dia akan heret masyarakat menuju Dar Al-Bawar. Dar Al-Bawar. Termasuk NIOM. Dan Saudi sekarang ni, Syekh Imran Hussein beri amaran dia di peringkat menuju kehancuran tu. Bandar NIOM. Dan baru tadi kita bincang bagaimana NIOM tu semalam kah termasuk dalam kategori Greater Israel. Dalam daerah Greater Israel. Israel Raya. NIOM tu. Ni sebab tu kita bincang tajuk ni. Pernah dengar tak kuliah Darul Bawar? Tak pernah kan? Okey. Jadi dalam bab ni, bab kita duk bincang ni, tadi intro ni bab 2 ni. Tapi bab 1 ni sebab dia metodologi kajian. So metodologi kajian ni dia tak cerita semualah. Ni. Jadi ringkasan dia begini. Kita akan kenal asal usul allazina badalu, golongan konspirator, asal usul golongan konspirator, kronologi dia, sejarah dia, dan indikator, ciri-ciri konspirator. Jadi mereka ni bermula daripada, kalau zaman Nabi, kita ambil daripada zaman Nabi, bermula daripada bangsa Quraisy dan golongan munafik pada zaman Rasulullah, hinggalah kepada hari ini jaringan global moden. Jadi kita nak kena cek semua tu, peringkat-peringkat dia, zaman dia, tahun bila, atau kita kena cek. Jadi ini hakikat yang kita kena belajar. Jadi ringkasan dia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ringkasan dulu. Pada zaman Rasulullah, pola badalu ni, golongan konspirator ini, dia kita boleh nampak pada pemuka Quraisy, musyrikin, seperti puak-puak Abu Jahal and the gang. Dan kalau di zaman Mekah, kalau di Madinah pula golongan munafik. Kalau di Mekah musyrikin, kalau di Madinah golongan munafik. Abdullah bin Ubay dan kuncu-kuncu dia. Kemudian satu lagi ahli kitab. 3 golongan kalau zaman Nabi. Musyrikin Makkah, munafikin Madinah, dan ahli kitab daripada Yahudi dan Nasara. Maknanya bukan semua ahli kitab. Kena adil ni. Bukan semua ahli kitab. Sebahagian. Sebab ada ahli kitabnya jujur. Sampai sekarang pun ada Yahudi yang beriman dengan Allah. Ada. Dan mereka ni tak suka Zionis. Mereka anti Zionis. Yang ortodok. Dia tetap beriman dengan Allah. Sebab dia kata yang ada sekarang ni bukan Bani Israel. Itu Zionis. Okey. Jadi mereka ini menukar nikmat hidayah menjadi penentangan sistemik. Maknanya
bagaimana hidayah itu mesti dikelabukan supaya orang tak jumpa hidayah. Dan akhirnya orang menentang hidayah. Tu. Jadi antara bentuk-bentuk macam ni, lahirlah istilah tunggang agama. Istilah anti-semiti. Dia cipta istilah-istilah tu. Terpaling suci. Istilah apa lagi? Lebay. Ni gelap. Lahir istilah tu. Jadi sekarang kita kena tahu ini. Sebenarnya istilah-istilah begitu dia panggil dalam proses mengelabukan benda benar. Sampai ada terbaca, ada seorang tu, dia bagus penulis, dia kata, yalah sekarang ni nak guna istilah pun, nak guna istilah agama pun gerun. Sebab bila kita guna je, orang tulislah tunggang agama. Tunggang agama. Jadi kalau ada orang-orang yang menuduh kita dengan panggilan-panggilan begitu, sedangkan kita menceritakan kebenaran macam tu, itulah ciri-ciri orang allazina baddalu. Tu. Ciri-ciri allazina baddalu. Awak ni termasuk dalam alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Baca ayat tu. Tu dia. Baik. Okey. Dalam sejarah hari ini, lepas zaman Nabi, sejarah kemudian, golongan ini dia bergerak. Dia bergerak dan terus berkembang melalui empire dunia. Dia lahir dalam bentuk empire ni. Kuasa. Contohnya, kumpulan kapital oligarki. Ni kapital ni kumpulan pemodal. Pemodal yang oligarki. Dia juga menguasai sistem kerajaan. Dia pegang duit, dia jaga. Kalau kita gini, WEF lah. WEF, tu, kapital oligarki. Lepas tu yang kedua, kolonialisme. Ni, penjajah. Macam Britain, Perancis, apa semua dulu tu. Belanda, Portugis. Semua tu penjajah. Biasanya golongan ni, kolonialisme ni dalam bentuk tentera. Mereka adalah tentera. Tapi pergerakan mereka dibayar oleh kapital oligarki tadi. Itu dia. Dan dalam dunia kita gini, dia lahir dalam bentuk kompleks kuasa global. Kompleks kuasa global. Maksudnya dia tidak lagi dalam bentuk nama negara atau nama grup, tapi dia lahir dalam bentuk institusi-institusi. Atas nama PBB. Contoh United Nations. Atas nama Liga Arab. Tu. Atas nama Euro. Dia NATO. Dia lahir dalam bentuk ni, dia panggil kompleks kuasa politik. Yang mana dalam ni teras dia kumpulan-kumpulan kompleks ni, dia gabung politik, keuangan, media dan teknologi. Dan dia akan kerja dia ialah melakukan replacement fitrah. Bagaimana fitrah tu mesti dicabut, digantikan dengan tadi kufur tadi. Itu dia panggil. Ini proses penukaran. Baik. Jadi ini yang kita bincang sekarang ini. Baik. Kita masuk. Itu ringkasan dia. Kenal latar belakang, background. Ta'rif dan ruang lingkup. Okey. Allazina baddalu, di mana perkataan allazina itu dia merujuk kepada kumpulan. Dan kumpulan ini boleh dikenal pasti. Sebab dia guna ganti nama allazina, bukan man. Kalau dalam Quran, kalau dia guna man atau ma, dia ganti nama umum. Jadi terbuka siapa saja. Bila dia guna allazina, bermakna dia satu institusi, satu grup, kelompok. Dan kita boleh kenal pasti golongan ini. Maka wajib kita mengenali mereka. Sebab Allah Ta'ala sebut alam tara. Alam tara tu sendiri kalau kita kaji, dia mula dengan A. Dia mula dengan A dengan maksud apakah tidak kamu tengok? Maknanya, realitinya soalan tu menggambarkan kita, realitinya orang-orang baik ni, orang-orang beriman ni tak berapa nak kaji tentang mereka. Sebab tu Tuhan tanya, apakah kamu tak nampak, kamu tak tengok orang-orang yang merosakkan nikmat Allah ni? Bermaksud golongan ini
cuba ditutup dan tidak didedahkan tentang mereka. Itu Tuhan sebut alam tara. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, alam tara, tidakkah kamu melihat? Sahabat-sahabat yang ada ni, kita solat Isya lewat sikit lah. Sebab memang kita Arab mikro, solat Isya lewat sikit. Kita belajar dulu di sini bahasa wahyu. Jadi sahabat-sahabat yang ada dekat online, tolong share lah. Tolong share. Sebab tajuk ni luar biasa, bukan tajuk biasa-biasa ni. Ya? Baik. Jadi yang kedua, dia boleh dikenal pasti pun bukan melalui nama. Bukan melalui nama, pendaftaran dia tak ada registration. Dia tak ada nama. Nama dia okey. Kalau kita cari nama grup dia letak nama baik-baik. Tapi kita kena kenal dia melalui badalu, iaitu perbuatan dia, aktiviti dan tindakan dia, atau agenda, begitu juga modus operandi dia. Apa kerja dia? Kerja dia nak kenal dia mengganti, memutar fungsi ataupun menukar erti. Tu dia. Ubah, tukar, pusing, swing, ikutlah. Dari bentuk fitrah asal kepada yang rosak. Yang penting jangan ada tauhid. Jangan ada tauhid. Yang penting jangan ada tauhid, jangan ada nama Allah. Buatlah dia sekadar atau atas nama kemanusiaan, keinsanan, rasa simpati, rasa kasih sayang. Ni puak-puak ni dia mari dengan istilah kasih sayang, toleransi, community, kerjasama, kesepakatan, kesepaduan. Dia mari dengan nama-nama gitu. Dengar baik-baik. Dia mari. Dia mari. Tak kira lah. Semua yang ada tu jangan letak atas nama tauhid. Sebab itulah macam pendirian kita sendiri secara peribadi, Sumuk Flotilla tu bagus, projek tu. Tapi bila dia buat atas nama kemanusiaan tu tak menepati. Tapi sebab tu bila kita terangkan benda tu, ada juga sahabat kita yang komen, dia tak kisahlah atas nama kemanusiaan ke, atas nama ke apa ni pun, yang penting kita tolong manusia. Ni badal. Badal. Sebab mereka dah swing. Sebab tu projek-projek macam tu, projek yang sebenarnya dia besar kesan tu kepada otak, sampai orang boleh berubah akal. Orang boleh berubah akal, tak nampak dah tauhid. Orang nampak apa? Nampak baik. Tu dia. Boleh? Okey. Lingkup subjek dia, bila tadi kita sebut dah tadi al-lazina, dia bermaksud kelompok. Boleh? Bermakna dia tidak mencakupi semua non-Muslim. Sebab yang buat macam ni bukan Muslim, bukan mukmin, walaupun dia mengaku dia mukmin pun. Jadi dia bukan semua non-Muslim jadi macam tu. Dah. Ada yang non-Muslim yang ikhlas dengan anutan dia. Dia tak buat kerja gitu. Sebab tu kita tengok sekarang ni dekat Malaysia, ada Cina-Cina yang muda-muda yang bangkit sekarang ni, mula membela sifat, membela maruah negara, membela semangat kenegaraan. Ada. Membela Islam pun ada. Membela kebenaran pun ada. Cina-Cina tu dah bangkit dah. Dulu tak ada video dia macam tu. Tu. Jadi tak semua non-Muslim dan atau semua pemerintah. Tak semua pemerintah. Dalam sebuah kerajaan tu, kita tak boleh pukul rata. Kita kena kenal. Dalam kalangan pemimpin yang ada, pemerintah yang ada, yang mana nampak menuju kepada allazina badalu. Tu. Kalau Malaysia, kalau kita tengok, nampak jelas kalau Wee Ka Siong. Cina, Datuk Wee Ka Siong tu, dia MCA. MCA. Dia sangat bagus. Ada seorang sahabat tu, nama dia Muthu Mike India. Muthu Mike, dia ni influencer. Dia banyak mempertahankan hak orang-orang Islam. Jadi kita tanya dia, Muthu Muslim ke tidak? Dia jawab, tak, saya bukan Muslim, tetapi saya bergerak
atas nama kebenaran. Jadi saya tak kira lah dia ni orang Islam ke, orang Hindu ke, orang apa sekali ke, Cina ke, India ke, asalkan benda tu benar saya akan bela. Jadi orang ni tidak allazina badalu. Jadi nampak tak konsep allazina badalu ni besar. Dia merentasi agama. Dia merentasi agama, betul kita panggil puak-puak ni, kita panggil elit global. Dia konspirator, puak-puak ni. Ya? Jadi sebaliknya dia adalah segmen elit yang secara sengaja mengubah nikmat Allah menjadi alat kekufuran dan penindasan. Tuh, dia punya kedudukan. Jadi golongan ini sangat bahaya, dan inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca tadi. Okey. Jadi pada zaman Rasulullah, mereka ini ada 3 gugusan utama pada zaman Rasulullah. Kita baca setakat mana sempatlah. Yang pertama, pemuka Quraisy yang kita sebut tadi. Di mana pola mereka, dengar baik-baik. Pola mereka apa? Menolak kenabian. Orang Quraisy dulu. So hari ni pun kalau ada yang tolak kenabian, sebab nubuwah ni orang Yahudi ada percaya, orang Kristian ada percaya. Ingat dulu yang jual mesin dekat kita tu, India. India jual mesin. Nama dia Milon ke apa nama? Nama dia. Dia mari jual mesin dekat kita. Napoli tu. Dia menganut agama Jehovah Witnesses, agama Kristian Jehovah yang ortodok. Yang Kristian yang salib-salib ni dia kata tak betul bagi dia. Itu murtad semua tu. Yang gereja-gereja pakai salib tu, sebab salib tu sebenarnya bukan daripada agama Kristian, dia ciptaan Yahudi. Ciptaan Yahudi untuk membunuh Nabi Isa. Tapi dia pandai swing, orang ambil salib tu sebagai lambang pengorbanan. Nah tu. Jadi itu dia panggil menolak kenabian, ciri yang pertama. Yang kedua, memalsukan kebenaran. Itu pola pok-pok ni. Yang ketiga, menghalang dakwah. Menghalang dakwah. Tak kira lah macam mana pun. Yang keempat, menyeksa mukmin. Seksa orang mukmin. Yang kelima, memboikot ekonomi orang Islam. Ni zaman Nabi. Dan yang keenam, mencetus perang. Ni ciri-ciri golongan ini. Ini antara ciri-ciri yang ada pada musyrikin Makkah pada zaman Nabi, dan sampai sekarang ciri ni ada tak? Ciri ni ada pada kita. Inilah yang Allah Ta'ala sebut, innal ladzina kafaru, orang kafir itu, yunfikuna amwalahum, mereka akan terus membelanjakan harta mereka, liyasuddu an sabilillah, supaya mereka boleh halang manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri golongan yang pertama. Dan mereka punya kata-kata apa? Dia kata mereka tetap mempertahankan berhala mereka sekalipun mereka itu tak betul. Di mana Allah ada sebut, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'a wa la ya'uqa wa la nasra. Kamu jangan tinggal tuhan-tuhan berhala kamu. Kamu kena pertahankan walaupun dia itu tak betul. Ini satu. Golongan yang kedua ialah golongan munafik Madinah. Apa ciri golongan ini? Zaman Nabi, menyamar seolah dia setia. Yang ni kita tengah bincang hebat dalam surah Taubah. Sekarang ni, yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Yahzarul munafiqun la an tunazzal alaihim surah tunabbi'um bima fi nufusihim. Itu kita bincang tu. Jadi, golongan ni dia menyamar. Lepas tu dia menyebarkan syak wa sangka. Kerja dia menimbulkan keraguan di kalangan orang Islam. Melemahkan moral. Dia cuba melemahkan moral dan memecahkan saf, kemudian memalsukan berita. Jadi ada berapa tu? Menyamar, menyebar syak wa sangka, 2, melemahkan moral, 3, memecahkan saf, 4, dan yang kelima memalsukan berita. Itu. Dan ini ada cerita dia, yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu aqwa yurduh. Yang ni kena ikut kuliah pagi-pagi lah. Pukul 7 pagi. Ada kita tengah bincang ayat ni sekarang. Kemudian yang ketiga, gugusan yang ketiga ialah ahli kitab. Ahli kitab yang mana dia tahu Allah, dia tahu kebenaran Nabi Muhammad.
Tapi dia tetap memerangi kita. Dan di Malaysia ni, golongan ni mula masuk. Sebagai golongan yang bekerja dengan Mossad. Mereka ni masuk lah. Mereka duk kaji ni. Semua ni dia mereka kaji. Tak apalah, tu kerja mereka. Kita menyatakan kebenaran bagi kita. Dia nak menyatakan kebenaran bagi dia. Kita tak percaya. Jadi, dia buat kerja dia. Tak salah, tu kerja dia. Yang salah kita tak buat kerja kita. Kita tak cerita. Jadi, apa kerja puak-puak ni? Menukar amanah kitab Allah. Jadi, sebahagiannya bersekongkol, menggugat. Contohnya, menggugat perjanjian Madinah, piagam Madinah. Menabur fitnah terhadap Rasulullah kalau zaman dulu. Jadi, golongan ini dia kenal Allah. Dan golongan macam ni, Quran sebut, mereka kita tak boleh harap mereka beriman. Mereka tak akan beriman. Sebab Tuhan kata, afatatma'una an yu'minu lakum. Adakah kamu nak lagi harap mereka ni beriman kepada kamu? Sedangkan waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Mereka ni duk dengar selalu dah kalam Allah Quran tu. Tapi summa yuharifunahu. Mereka tukar juga akhi. Mereka ubah juga. Bila ubah? Min ba'di ma'aqalu. Sesudah mereka faham kalam Allah. Bermakna ayat ni nak tunjuk bahawa puak-puak ni dia study Al-Quran. Dia study hadis. Sebab tu dia boleh buat konspirator. Dia boleh buat konspirasi. Bagaimana nak lemahkan kita. Quran sebut tu. Min ba'di ma'aqalu. Sesudah mereka berfikir. Jadi daripada sini kita faham apa makna ni badalu tadi. Boleh? Jadi ini hakikat yang berlaku. Okey. Lepas tu selepas zaman Rasulullah, selepas zaman Rasulullah ni sampai zaman kita nak habis kat poin ni je. Dia bermula dalam bentuk kronologi berulang. Iaitu dari empire, dari kerajaan-kerajaan empire kan dulu. Rom, Parsi, betul tak? Lepas tu Amerika, Rusia, tu empire tu semua tu. Dia panggil empire. Jadi dia sudah berpecah dari empire-empire selepas zaman khulafah. Dulu kita zaman Nabi ada khalifah. Lepas khalifah lahir empire-empire. Jadi mereka melebarkan wilayah, berebut kuasa, jajah sana sini. Dan mereka mematikan keadilan Islam. Maka lahirlah pula lepas mereka bentuk empire, mereka bentuk perang salib dan menguasai hegemoni ekonomi. Lalu mereka buat kredit riba, pajak tanah, cukai kemiskinan dan sebagainya. Mereka buat. Lepas tu bila mereka buat perang salib, mereka buat pula penjajahan, kolonialisme moden. Melalui kaedah ekstraksi sumber. Mereka ambil sumber hasil bumi. Mereka ekstrak sumber begitu. PG ke, getah ke apa semua mereka ambil. Lalu mereka pecahkan negara. Divide and rule. Pecahkan negara, buat sempadan, buat pasport apa semua sekali. Tu dia. Kemudian mereka mula mencipta perlembagaan. Perlembagaan yang ada dalam dunia tu proses sekularisasi. Bagaimana nak pisahkan manusia daripada tu. Sebab tu kemerdekaan yang kita duduk kata merdeka tu bermulanya titik sekularisme. Bagaimana agama dipisahkan dari negara. Tu hakikat. Ya, baik. Kemudian lepas mereka boleh pisahkan negara, mereka pergi pula kepada sistem keuangan global. Kan bila dah terbentuk negara-negara dah maju semua, mereka pun buat sistem keuangan global. Ekonomi antarabangsa. Sampai sekarang ni, akhirnya mereka masuk fasa kelima sekarang ni, dia panggil media dan teknologi. So ingat, fasa pertama empire, fasa kedua perang salib, perang dunia pertama kedua tu. Fasa ketiga kolonialisme. Fasa keempat sistem keuangan global. Kita tak tulis lah tahun-tahun. Tapi tak apa, nanti kita kaji, kita suruh dia tulis. Kita cek tahun semula. Kemudian zaman kita ni kompleks media, menggunakan sosial dan media, berita dan sebagainya untuk menguasai teknologi. Tu. Jadi inilah hak Tuhan sebut, tanda-tanda kemusnahan ini. Apabila Allah Ta'ala nak musnahkan dunia, Allah Ta'ala makmurkan dunia tu. Cipta orang kaya-kaya. Lalu suruh orang kaya taat Allah. Orang kaya tak mau. Maka akhirnya
Muslim. Tu akan berlaku. Cukup dulu malam ni. Okey. Jadi tunggu siri kuliah kita seterusnya. Untuk kita sambung lagi perbincangan tentang Darul Bawar seterusnya, iaitu golongan konspirator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qada'i a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.